Mahkamah Magistrat Kuala Terengganu pada Isnin memerintahkan pemandu Honda Jazz yang terlibat dalam kemalangan maut sehingga mengorbankan seorang pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin (UNIZA) di persimpangan lampu isyarat Jalan Kemajuan di Kuala Terengganu menjalani pemeriksaan mental selama sebulan di Hospital Permai, Johor Bahru. Perintah itu dikeluarkan oleh Magistrat Nur Mazrini Mahmud selepas tertuduh Muhammad Izzuddin Zakaria, 32 tahun, didakwa atas pertuduhan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 yang boleh dihukum di bawah seksyen dan akta yang sama. Permohonan menjalani pemeriksaan mental itu dikemukakan pihak pendakwa di bawah Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah serta memaklumkan bahawa tertuduh sedang mengambil ubat psikotropik. Berdasarkan pertuduhan, lelaki itu didakwa memandu secara berbahaya sehingga menyebabkan kematian Shakira Hanan Mazli, 25 tahun, di lampu isyarat Jalan Kemajuan Kuala Terengganu kira-kira jam 1.55 tengah hari pada 5 Januari lalu. Sebelum ini, media melaporkan perudua Viva dipandu Shakira Hanan dirempuh Honda Jazz dipandu seorang lelaki ketika mangsa membelok ke kanan selepas lampu isyarat bertukar hijau. Dalam kejadian itu, mangsa dikatakan dalam perjalanan untuk menguruskan permit mengajar di Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, manakala tertuduh dalam perjalanan pulang ke rumahnya.